Survive makan roti jagung Petronas. Biasa. Isi minyak kereta guna duit shilling, tapi kereta letak pam jauh. Buat muka macam isi minyak motor. Ni. Menggat tanya, takut tak masa berhenti kedai jajan? Tapi saya bukan nak suruh korang tapi saya bagi tahu saya lah. Saya tak takut. Apa pun saya tak takut. Sebab apa saya tak takut? Pertama, waktu saya kerja tu, saya memang mengalami masalah financial stress. Saya banyak utang dan saya miskin bandar. So apa saya nak takut, Megat? Saya nak takut apa? Benda yang paling saya takut iaitu miskin telah saya lalui selama banyak purnama. Survive makan roti jagung Petronas. Biasa. Isi minyak kereta guna duit shilling, tapi kereta letak pam jauh. Buat muka macam isi minyak motor. Ni. Kad Bumi Putra Commerce cucuk banyak kali dengan harapan ada orang tersalah transfer. Sos top up. Kawan tengah tidur, ask a top up. Luluskan ask a top up untuk kita dapat top up. Makan rangka ayam. Kongsi 6 orang. Nasi putih. Apa tak mana? So, bila saya nak berhenti kerja tu, apa yang saya takut? Apa yang saya tak pernah lalu? I have nothing to lose. Sebab saya fikir macam ni. Yes, mungkin aku tak ada gaji 25 bulan tetap. Tapi, paling teruk pun kalau aku fail, aku kembali miskin. Yang mana aku dah biasa. So, untuk apa takut? At least aku ada harapan. Kalau saya kekal, sebab saya jawatan rendah, saya pembantu takbir. Kerani. Sebab kalau saya kerja sampai, saya dah tengok dah, kalau saya kerja sampai 6,000 tahun, saya takkan jadi Datuk Melaut. Saya tak ada peluang jadi KSN, tak ada peluang income 5 angka. Dan lama lah nak income 5 angka tu kena usang dulu. Masa telur dah kecil sebelah, baru duit banyak. Macam tak best je. Tu saya lah, saya fikir macam tu. So saya kata, aku try bisnes ni lah. Kalau nak cari, contohlah katalah fail. Nak cari kerja gaji 1,000 lebih, banyak je kat luar sana. So nyak je lah. Just give a shot je. Tapi dia risky lah. Dia memang, saya tahulah dia berisiko. Tapi saya boleh hadap risiko tu. Macam mana ada keberanian? Kena ready strategi ke atau jalan je? Ada 2 set. Pertama, set jinak. Set jinak ni, dia terpakai untuk orang tu, dia kalau jinak. Kita tak boleh pakai set orang lain. Nombor 1, set jinak. Set jinak, kau kena guna formula sebelum berhenti kerja. Berapa kau punya keperluan hidup untuk survive setiap bulan? Katakanlah kau perlukan 5,000 sebulan. Apa jadi pun kau kena ada 5,000 untuk kau punya komitmen untuk terus survive kau dengan family, katakan. Kalau set jinak, sebelum kau berhenti, sekurang-kurangnya kau kena ada duit simpanan sebanyak 5,000 kali 12 bulan. Maksudnya kau kena ada berapa kawan-kawan? 60,000 lebih kurang. Okay? Maksudnya kau kena ada banyak macam tu. Baru kau berhenti. Supaya kalau kau buat bisnes, kau tak ada income, jadi kau tak adalah teruk. Kau boleh still survive. So ini set jinak. Kedua, set liar. Yang ini macam saya. Bagi mampus sama simpanan ke, setahun ke, apa pencen ke, tak beroleh. Now, terus senyak je. Nanti adjust. Buat menyesal, tak buat menyesal. Itu set liar. Tapi orang tu mesti kena liar. Orang tu mesti kena lasak. Orang tu mesti jenis do whatever it takes. Orang tu mesti kena ada banyak kebolehan. So, korang kena tengoklah korang jenis yang mana.